guru, pelajar-pelajar serta hadirin sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hadirin yang dihormati, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya maka kita dipertemukan di pertandingan pentas spontan. Berdirinya saya di pentas yang indah ini ialah untuk membentangkan pidato saya tentang perintis wanita kita, Puan Hajah Fatimah. Hadirin hadirat sekalian, dalam sejarah Singapura, wanita juga tidak ketinggalan memainkan peranan penting. Hajah Fatimah merupakan tokoh wanita yang berjasa besar kepada masyarakat. Hajah Fatimah merupakan contoh tokoh wanita yang berjasa besar kepada masyarakat. Hajah Fatimah dikenali kerana mendirikan Masjid Hajah Fatimah yang menjadi mercu tanda Islam di Singapura. Masjid ini bukan sekadar tempat ibadah tetapi pusat komuniti yang mengeratkan hubungan masyarakat. Selain itu, beliau juga seorang dermawan yang membantu fakir miskin. Sifat murah beliau menjadikannya dirinya disegani masyarakat tanpa mengira kaum atau agama. Jasa beliau menumbuhkan semangat berbadu dan kasih sayang. Sebagai penutup, kita harus menghargai peranan wanita dalam sejarah negara. Semoga semangat Hajah Fatimah menjadi inspirasi untuk generasi kini agar terus menyumbang dengan ikhlas demi negara. Sekian, terima kasih.